Pulanglah sebelum hatimu hilang arah. Ini kisah antara Ruqyah dan Mantra, antara cahaya dan bayang yang berlegar di dunia. Jika sihir menjerat jiwa manusia, ayat Tuhan jadi bentengnya. Di antara rahsia yang tak terlihat mata, ada doa yang jadi senjata. Ini cerita yang jarang manusia dengar, antara Ruqyah dan Mantra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali kepada rancangan Ruqyah dan Mantra Podcast. Inilah bahagian kedua daripada episod kita hari ini. Barang siapa yang belum dengar lagi episod bahagian yang pertama tu, dengarkan. Banyak cerita-cerita yang menarik dan pelajaran-pelajaran yang kita boleh belajar daripada situ. Dan sekarang ni kita kepada kebahagiaan yang kedua. Okay? So podcast ini dibawakan kepada anda oleh MAF Studio Private Limited ataupun lebih dikenali sebagai Miftah Al-Fat. Mereka adalah syarikat reka bentuk dalaman yang menggunakan reka-reka bentuk unik dalam segi komersial dan juga industrial, insyaAllah. Faith in every design, barokah in every home. Dan dari mula hingga ke handover, mereka memang fokus pada desain-desain yang estetik dan berfungsi dan juga berpraktikal untuk rumah anda. Korang kalau baru beli BTO ataupun HDB resale, bolehlah pakai khidmat MAF. Lagi-lagi kalau korang nak quality yang tinggi tapi masih berpatutan, bolehlah contact mereka, insyaAllah. Ya, boleh contact mereka di just buat appointment. Boleh contact daripada WhatsApp juga, 89558801, 89558801, atau boleh turun ke showroom mereka di 175 Upper Paya Lebar Road. So sambil mengelakkan masa lagi, kita dah di pada bahagian 2 ni. Tengok Haziq ada lagi banyak cerita nak ceritakan kepada kita. Girik tak story yang first. Tapi sebelum kita pergi situ, aku nak tarik balik part 1 balik lah. Pasal aku baru teringat ni, aku nak tanya. Okay. So tadi yang jin tu kan dah masuk dalam badan orang ni. Dia ada pilihan untuk keluar daripada bahagian mana kan? Kepala, kaki, tangan. Kepala tak boleh. Tak. Telinga, hidung, mulut. Rongga-rongga tu buka. Boleh tak explain kenapa dia ada bahagian-bahagian daripada kitanya tubuh? Kenapa dia daripada bahagian-bahagian kita punya tubuh? Dia punya boleh keluar. keluar masuk. Aku tak boleh cakap tentang macam mana perawat lain ataupun peruqyah lain melakukannya. Tapi what I can share with you is apa yang aku selalu buat lah. Okay. So kalau dalam segi seseorang tu dalam keadaan dia dirasuk ataupun dimasuki jin, diganggu oleh jin dan sebagainya, dalam sesi rawatan ruqyah tu, aku akan sentiasa mengatakan keluar, jangan ganggu lagi. Okay. Keluar daripada mana? Nak tanya dia nak keluar daripada mana, kaki ke, tangan ke dan sebagainya. Pada aku, no need to ask. Yang penting kau keluar. Okay. Sebab kadang-kadang bila kita tanya, boleh tipu lah. bila kita tanya nak keluar dari mana-mana, dia cakap okey aku nak keluar daripada kaki, contoh. Boleh kita tahu. Kita pula okey kau nak keluar daripada kaki kan, okey dah keluar daripada kaki lah. Sekarang siapa dengar cakap siapa? Faham? Kau yang nak kena. Faham tak? Siapa yang dengar cakap siapa? Kau dengar cakap hati kita dengar cakap jin ke? Jin nak kena dengar arahan kita untuk keluar. Kau dengar tak cakap hati? So pada aku, dia tak perlu kita tanya nak keluar dari mana. Okay. Aku nak kau keluar, jangan ganggu lagi manusia ni. Okay. Ataupun kadang-kadang aku ada cakap, macam mana kau masuk, gitu kau keluar. Okay. So how you enter the person's body. Okay. Tempat-tempat yang selalu mungkin termasuknya jin dan sebagainya adalah kalau kita nak tahu, kadang-kadang akan mula daripada belakang ni, kita punya tengkuk belakang ni satu. Dengan punggung belakang ni dekat kitanya lower backbone. Itu satu. Kenapa these two? Sebab if you look at it, this is your spine. Which where all your veins, kita punya urat saraf semua is linking towards your brain. Jadi daripada situ dia dapat control kita punya body. Sometimes orang yang kena rasuk ni, dia ada 50%, dia ada 100% possession. So yang 50% possession ni, dia boleh nampak semua.
dia, tapi tangan tak boleh kontrol. Suara apa yang dia cakap tu bukan daripada kehendak dia. Faham. Okay. Tapi yang 100% possession tu, dia tak ingat apa-apa pun. Bila dia sedar dia tak tahu dia kat mana, apa yang berlaku dan sebagainya. Okay. So these are the parts that mungkin ada kesan-kesan di mana jin dengan syaitan boleh masuk. Okay. Because there is where diorang akan dapat control kita punya entire nerve system. Faham. Okay. So bila kita nak suruh dia keluar, tak perlu tanya nak keluar daripada mana. It doesn't matter. Kita arahkan dia So kan. we should be directing. Aku nak kau keluar, means kau keluar. Macam mana kau keluar, macam mana kau masuk, itu belakang kira. But I need you to go out. Aku nak kau keluar. Because tak nak sampai-sampai kita menurut kata dia. Okay. Oh, dia boleh mainkan kita. Pernah terjadi. Dia pernah terjadi. Aku pernah nampak. Okay, nak keluar dari kaki. Okay. So perawat tu pun okay, kaki. Tak. Aku nak keluar kat daripada tangan pula. Oh, okay. Lepas tu dia pergi kat tangan. Siapa kena bodoh-bodoh ni sekarang? Okay. So let's not give that opportunity pada makhluk-makhluk ni untuk dictate macam mana kita nak buat rawatan. What I want you to know is, kau buat apa benda yang kau buat ni salah. Kau tak sepatutnya mengganggu manusia. Ini adalah bentuk kezaliman. Kau keluar. Itu je. Faham. That's the most direct and simple. Tak payah tanya apa semua. Because it will prolong the session. Faham. Yang penting dia keluar. Make itu sense saja. lah. So Make sense lah. let's not have that negotiation dengan jin ni lah. Because dia tak akan berikan manfaat apa-apa pun. Takut bila tanya nak keluar mana, dia jawab balik leceh sayang kau. Nak keluar dia. So abang body ni semua kena sampuk Abang body apa kena cuba banyak vein ceritakan. dapat Allah. Bukan. Okey, kita sambung lah. Kita dengan cerita pada Haziq. Betul. Kita teruskan dengan saudara Haziq kita untuk langsungkan pengalaman cerita dia di bahagian nombor 2 ni. Okay, silakan Zik. Okay. The floor is yours. Tapi tadi story bahagian satu okay, gini Alhamdulillah. 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 Aku sekarang pendengar tahu saya aku selama ni bodoh-bodohkan. Tak adalah. Kita selalu tengok kita rasa Kita macam korang cakap, aku belajar. pendengar-pendengar kita, penonton kita pun boleh belajar daripada pengalaman ni. Betul. Okay. Tapi betul cerita dia. Betul. Pasal ni pelakon. Takut. InsyaAllah. Terima kasih. Kau kena tanya Fatih. Apa yang aku ceritakan dia dulu sama tak cerita dia? Sama. Rabak Zara dah. Okay, silakan. Okay, bismillah. Okay, next story yang aku nak bilang happen in 2022. Ending of 2022 lah, tak laku. So what happened was aku pernah berlakon satu cerita short horror macam story dekat YouTube. Okay. So cerita tu it was the first episode. Aku jadi hantu lah. Okay. The mistake was Kau jadi hantu. aku jadi hantu. Okay. Actually aku tak perlu jadi hantu sebab aku memang ada hantu lah. tak kelakar. Okay. Tapi mistake-nya, silapnya was bila kita datang tu, datang pasal kita dah start lambat. Jadi datang terus dia make up aku and stuff. So with that being said, kita tak ada macam ramai macam okay je guys, kita baca doa dulu penundung ke, tak ada. Tu datang terus terus make up. Okay, make up. Aku dah pakai latex ni semua, aku dah pakai rambut, aku dah pakai ini semua. Seram. Aku tengok aku seram. Aku Kau jadi hantu apa? Kakak. Okay. Aku call arwah aku terus on end the call saya. Aku video call dia on terus off end the call. Terus aku macam repeat aku bongok aku. Dan after that dah habis tu semua, kita habis dalam pukul 2:30 pagi. Kita tengok footage sikit, semua okey. Macam okey, terus aku buka aku ni makeup ni semua. Terus aku hantar 2 kawan aku balik. Satu aku hantar dekat Mountbatten, lepas tu aku hantar kat Bukit Batok. Okey. So dari Bukit Batok aku tinggal Yishun lah. So aku masa tu silap aku balik. Diorang cakap lah kalau balik timing itu lalu Mandai lah. Jalan Mandai tu selalu jalan highway ke apa lah. So then aku pun tak terfikir. Aku macam pada aku tak pernah terjadi kat aku. So aku pun macam tak ada apa-apalah. And bila kita balik tu, kita pun lupa nak baca doa. Okay. So bila aku balik tu, aku tengah drive kat Mandai. Biasa kita drive dan macam kita nak check mirror, kita have a tendency macam check blind spot. So bila aku check blind spot tu, aku perasan ada orang tengah duduk kat belakang left side. Okay. Yang gini aku tengah driver aku macam gini.
Terus aku macam ada orang. Terus aku tengok balik, tak ada. Ush. Terus aku macam okay lah, mungkin dah penat lah. Dah penat main bayang lah kan, macam hallucination ke apa. So aku drive bodoh lah. Aku drive. Sekali satu pokok ni depan aku, as I get nearer, I got nearer to the tree, aku nampak satu ayam hitam, like dia tengah slowly jatuh dari pokok. Bila so macam dia, as aku get nearer, makin dekat, makin jatuh. Tapi bila aku dekat tu dia hilang. Dia tak sampai dekat tanah pun, dia tu hilang. Aku terus speed, aku buka surah apa ni, surah Ayatul Kursi. Aku main all the way sampai rumah. So the next day aku bilang dengan arwah mak aku, kena kacau mak. Padan muka kau kacau aku lagi lah. Arwah mak aku lah. Kena sangat mak aku. That is one. So itu tak berapa macam gangguan sangat. Tu mungkin silap kita. One thing is kita berlakon menjadi dia. So macam I don't know lah, maybe there's a saying macam kau buat cerita-cerita gini, it's like kau menyeru lah, impersonating dia, macam memanggil lah, something like that. I don't know, Wallahualam. Then after that kita pun tak start and end with ayat-ayat tu kursi, ayat Al-Quran. So maybe pelindungnya tak ada and stuff, you know. And stuff, yalah. That is one. Okay. So the next one it'll be more interesting. Dia bukan gangguan mistik, tapi more tu macam benda yang benda I would say ni kuasa Allah. Okay, so dulu aku pernah bekerja di sebuah apa ni, I would say a body, right? Like a government body that handles kubur. Okay. So that being said, kubur-kubur ni akan digali, okay, ataupun arwah-arwah ni akan digali lepas berapa tahun lah, you know. Kubur lah, bukan korek arwah lah. Bukan korek arwah, korek kubur lah. Okay. Arwah akan dipindahkan. Kubur-kubur ni akan digali dan arwah akan dipindahkan untuk, orang kata, disatukan untuk safe space lah. Apa tu exhumation? Exhumation, correct. Tapi kita pause sekejap, sebab untuk pendengar-pendengar Malaysia kita, memang di Singapura ni kita ada memang ada ruling ni lah kan, dekat pasal tanah Singapura dia tak besar, kita pun tak ada banyak tanah. Jadi memang after certain years, dalam beberapa tahun gitu, kita nak kena korek kubur tu yang dah ada, yang kubur existing ni, dengan arwah punya remain semua kat dalam, kita akan satukan kan, pindahkan. So what will happen is, katakan arwah parents aku, dan katakanlah kita empat ni saudara kan, dan katakanlah macam ada your family members, okay, aku pun ada. So dalam satu kubur tu bila dipindahkan, ada 8 arwah yang boleh dimuatkan, tetapi takluk pada macam how the condition of the arwah, of the remains, so which I will touch on later. So katakan if semua okay, saya nak satukan ni, kita arwah-arwah family members kita ni disatukan dalam satu liang. Tujuannya, jadi bila kita nak datang ziarah, senang macam gitu. So arwah ni akan di dalam, ada 8, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia akan susun macam itu. Yes. Okay. So kerja aku basically bukan gali, tapi kerja aku is to liaise with waris. Waris macam katakan Fatih, awak punya arwah ni betul, ni. So dia ada a few proses lah. Macam first is registration, then after that bawa arwah bawa waris pergi, bawa waris pergi kubur, betul. Verify ni kubur ni, dan kita akan tag. Datang lagi next year untuk penggalian. So nanti kita akan buat lah all this, dan bila on the day yang kita nak gali, bawa pergi ni, betul ni. So before, like maybe one week, 5 days to 1 week before the katakan macam nak gali kubur, dapur-dapur dia akan dipecahkan. Untuk memudahkan proses penggalian tu. Kita tak boleh gali dengan kubur, dengan dapur apa. So on the day akan bawa, katakan bang, ni betul kuburnya, kubur arwah betul, nama, date ni semua betul. Jadi sebelum kita mulakan, kita baca Fatihah, semoga dipermudahkan ya Allah.
then dapatkan kebenaran untuk kita mulakan. Silakan. Then I will give the instruction to the penggali, bang silakan dah boleh mula penggalian. This all macam the process, the process and adab. Kita tak, unless waris kata saya tak ada kat Singapore, saya wariskan saya wakil izinkan apa ni, Seorang wakil lah. bukan boleh seorang wakil ataupun dia wakilkan the government body yang jaga apa ni, kita punya halal semua kan, untuk tu wakilkan lah. So kita akan to start without waris, ataupun katakan ada waris, then dia akan kita akan minta izin. Gali kita cakap so kadang-kadang satu waris ada a few kubur nak kena pergi. So the moment kita dah verify ni kubur untuk start, move to the next kubur, jadi proses dia simultaneously, so it's concurrent. Jadi kita tak waste time. So penggalian ni kalau paling cepat 30 minit habis, paling lama 2 jam baru boleh sampai habis ni kubur. Sebab kadang-kadang kita kena fikir different tempat, different blocks dekat pusara abadi ni, tanah dia berlainan tekstur. Ada tanah liat, ada yang senang tanah runtuh, ada yang tanah tu air senang masuk, ada different block. So yang paling kita problem is tanah yang air senang masuk dengan tanah liat. Sebab tanah liat susah, keras. Tanah senang air masuk ni, kalau lagi bab musim hujan, korek jatuh, korek runtuh. So bila this happen, kita kena pakai excavator. So a lot of process, a lot of tedious process, pasal when kita macam apa-apa pun kita nak kena hormati arwah kan? So kita nak kena ada tata tertib dia, ensure and tata tertib hubungan kita dengan arwah dengan hubungan dengan waris. Ini is very very meticulous. So what happened was on that day kita ada different role. Ada yang role terus hari ni Zik kau pergi layan dengan waris, ada hari ni Zik kau jaga reinterment yang jaga bila arwah dah dikafankan semula semua, aku yang handle macam arwah ni akan diletak dekat sini, kat sini. Ni dia kira the last step untuk tengok arwah ni semua dikebumikan semula. Second, another role is shrouding station. Station mana arwah akan dikafankan semula. Tapi jangan salah faham, arwah tak akan dimandikan. Next, aku nak touch on the type of condition yang korang akan dapat bila ni. Betul. First, is called UD, undecomposed. Undecomposed tak bermaksud jasad dia ataupun arwah tu tak dikompos langsung lah. Maksudnya dia masih dari kepala sampai kaki kau nampak bentuk badan dia intact, itu undecomposed. Next, PUD, partially undecomposed. Dia intact tapi mungkin dari lower limb dia tercabut, tapi kalau korang satukan dia masih one intact. Faham. Itu partially. Next, FR, full remains. Full remains maksudnya dia ada 4 all the 12 limbs, 4 limbs and 12 pieces of bones. Kira 3 dari tangan kiri, tangan kanan, 3 dari kaki kiri, kaki kanan dengan tengkorak. Itu full remains. Itu yang usually kita akan dapat ni. Tapi then I'll tell you later. Next will be POB, pieces of bones. That mean mungkin mungkin jari-jari dia, metatarsal ni semua, itu je kita dapat. Next will be token of remains. Token of remains, that means nothing. Token of remains usually happens to bayi. Bayi yang meninggal, then jasad dia kecil, senang dimama bumi, for example. Senang macam tanah semua menyeliputi, jadi dia tinggal tanah je. So bila token of remains, bila kita gali, kita akan ambil tanah syarat dari badan kepala, badan dengan kaki di mana dia pernah baring di situ. Sebagai satu tanda je lah untuk kita kafankan. Bukan tanda untuk ini baby ni, bukan, tapi untuk kita kafankan. Jadi waris nampak, you faham So conditions of this remain of the arwah ni semua, total a few factors. One is macam aku cakap, condition of the tanah. Tanah ni senang air masuk ni semua, bila air masuk ni senang decompose and stuff, and also the
years of arwah being in the grave, soil lah. in the grave, and also in the soil, and also the next thing I would just say is kuasa Allah lah. Okay. Itu je. Itu je I say. Why I say kuasa Allah? Because this is what I'm gonna story. Banyak cerita aku pernah dengar dari aku punya colleagues, which aku tak experience tapi diorang experience. Okay, kalau korang nak tahu the minimum years untuk dikorekkan semula, digalikan semula is 15 years. Okay, 15 tahun ke atas baru boleh dikorek balik lah. digalikan, kena register. Okay. Before 15 years tak boleh. Okay, diorang tak akan gali. So this story, aku story just my colleague share with me. There's this particular kubur where dua story. One story, the first particular kubur bila dia gali tu, tanah tu wangi gila. Kubur tu wangi gila. And dia nampak kupu-kupu yang kupu-kupu pula tak, sorry, wangi gila. Tapi bila gali tu macam okay. Bila gali tu takut saya aku gali ni muka Aku dia. pun takut. So bila gali tu, it was an easy gali. It macam cepat gila, macam gali ni. Bila sampai kat liang lahat tu, dia cakap aku, dia nampak mata kepala dia sendiri. Bila dia keluarkan kain kafan tu, ingat aku cakap 15 tahun minimum untuk digalikan. Kain kafan yang dia keluarkan tu ibarat baru tanam semalam. Subhanallah. Which means ada kesan-kesan tanah ni semua, tapi kain putih dia tu masih fresh. Bersih Bersih. Subhanallah. So bila bawa letak, kita akan ada van yang akan collect remains ni semua. So bila letak kat dalam van, ada group of butterflies yang tak pernah nampak dekat kubur tu ikut sekali mengiringi van jenazah tu. Uish. So bila dia tanya kepada arwah anak kepada arwah, apakah amalan yang arwah ni, it's a lady by the way, apakah amalan arwah ibu ketika dia hidup masa tu? Dia cakap dia tak tahu apa amalan yang wow, cuma dia tahu arwah tak pernah tinggal solat tahajud. Masya-Allah. So dia bilang aku, Bulu rumah aku naik ya. so dia bilang so dia bilang aku tak tinggal solat tahajud je, Allah dah tunjukkan ganjarannya semasa dia dah tak ada. Imagine semasa dia hidup ataupun dia dekat sana, apa ganjaran dia punya. You know, this kind of thing. The second one, I remember correctly, sama konsep tapi senang macam wangi ni semua. I want to touch on apa amalan dia. So amalan dia satu je. Dia dulu, dia time kampung, dia orang Cina. Okay, so dia suka dengar syarahan ceramah di luar masjid. Okay, jadi bila pasal dia tak tutup aurat lah kata dia. Jadi bila macam orang solat semua, dia akan balik. Okay. Jadi satu hari tu dia kata, dia tanya dia ni anak dia cerita lah. Dia tanya apakah dia dah nak meninggal. Dia tanya anak, dia suruh anak ni pergi masjid yang surau ataupun masjid yang dekat kampung dia tu, panggil ustaz yang dia nak ni tu datang. Ustaz tu datang. Cakap kenapa? Cakap kenapa awak panggil saya? Cakap saya tahu saya dah tak lama, saya nak masuk Islam. Dia masuk Islam, beberapa hari dia meninggal. Subhanallah. Masya-Allah. Mati Syahid dah. Ibarat bayi ya. Ibarat bayi yang baru dilahirkan lah. Betul. Ada dosa. Ya. Subhanallah. Ya. Ini cerita orang kepada aku. Bohonglah dia. So tapi yang story yang aku nak cerita ni is the main one. So hari tu aku ditugaskan untuk jaga shrouding station, tempat kafankan. So aku tengah sibuk. So dia cakap, Zik, ada satu UD ni. Dia cakap, alamak, UD Cakap UD, which means UD, kalau kita ada UD ni akan korang ingat tak dia ni susunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. UD dah cover 1 sampai 4. Betul. Okay, ataupun kalau arwah waris nak saya nak dia seorang je, dia ambil 1 sampai 8 terus. So kita akan cover. Okay. So bila UD ni semua, kita akan panggil waris ni untuk tengok arwah kondisi ni semua. Tapi tak ada ambil gambar ni semua. Zik ada satu UD. So bila kita ada UD ni, kita nak kena rearrange everything back. Pasal kita selalu mindset kita ada 8. Ya. Ni UD, that means
satu kotak ni nak kena sacrifice ni semua. So aku tanya korang, bila kita dikafankan, kita ni posisi macam mana? Begini kan, ibarat tengah solat, betul? Bila Yudi ni sampai, okay, posisi ataupun arwah punya position tu, tahu tengah macam mana? Tengah gini. Oh, serius? Tengah gini. Uish. Wallahi, sumpah demi Allah, serius aku macam aku tak fikir macam mana nak settle ni. Aku fikir macam mana dari sini boleh jadi gini. Weh. Kira apa, dia macam tiarap, tiarap tidur, macam tengah tidur lah. Tengah tidur. Weh. And arwah meninggal, tak silap aku, RTA, road traffic accident. And dia punya bentuk ni semua masih ada. Telinga punya shape masih ada, walaupun dah ada tanah, tapi telinga shape dia punya, kan kita telinga kita ada ni shape ni semua S ni kan, masih ada nampak kaki ni semua. Aku dah macam Okay, untuk sedikit konteks dekat Singapura atau dekat mana-mana, kalau kita cakap pasal road traffic accident, memang kalau sampai meninggal ni, kira kita boleh expect yang hancur. Tapi yang ni kau nampak masih macam tengah tidur. Subhanallah. Yes. Okay. So aku macam shock. That would be my only miracle story. I would say miracle lah kan, pasal ni kau nampak sendiri lah ni depan mata aku. Aku yang nak kena settle ni arwah ni. Pasal aku nak kena panggil waris. Jadi bila van sampai, cakap dan kita panggil, okay, kita ada macam budak-budak Malaysia ni, cakap katakan Latif, Burhan, ambil ni kotak Yudi letak sana. Dia angkat, bang Sal, abang tengok bang. Aku tengok, aku terus macam Allah Akbar. Aku tengok diorang, angkat dulu, angkat tempat letak kat atas tempat yang macam tempat mandi jenazah tu. Macam mana bang ni? Macam mana apa? Takkan kau nak tukar balik ni? So kalau kita move, confirm macam katakan akan break lah, you will break ya, apa-apa jadi kan. And kita kena hormat arwah apa. So cakap, dan kita just macam, kita bukan kepada macam asal macam why is this happening. Kita mau tu macam how can this happen from this to this, you know. Itu yang aku cakap, kondisi ni, all the factors, main is kuasa Allah. So bila kita panggil waris tanya aku, macam ni boleh jadi ni, aku nak jawab apa? Aku nak jawab juga. So aku macam, aku cakap just doakan yang baik, serahkan semua kepada Allah je. Itu je. Dan aku always mention, whatever remains, whatever condition of the remains that you get doesn't determine anything. Okay, sebab ada orang fikir macam bila dapat apa ni, pasal kita akan nampak tengkorak dia hitam ni, semua kain dia hitam ni, semua bak debu. So ada orang, you know, come with all this andaian macam hitam tandanya apa, buruk ni, semua bak debu. Aku cakap, do not believe all this. Just believe dia dah dekat sana. Yang penting doa yang tak putus. Macam kita tahu apa, 3 benda yang takkan putus sebelum kita meninggal. So apa-apa remains yang korang dapat ni, apa-apa condition doesn't determine anything. Macam aku cakap, keadaan tanah, keadaan tempat tu, berapa lama arwah dalam soil, these are all factors that plays a part in the condition of the remains. So jangan percaya ni semua. So aku rasa macam, aku tak nak orang terfikir macam, ya Allah, kenapa arwah macam ini, you know, this kind of thing. This is not our job. Ni semua kerja Tuhan. Betul. Tapi dalam segi zahirnya, kalau badan ni in 15 years 15 tahun, kalau scientifically it has to be decomposed lah kan. Scientifically, correct. Kalau secara logik ni, kalau kau nak fikir secara am ni, kalau nak fikir, confirm decompose lah. Arwah kalau meninggal 3 hari, kalau nampak badan bloated lah, you know, this kind of thing. Tapi kalau dah sampai 15 tahun kena and above, tapi masih dalam keadaan itu, macam aku cakap, ni semua kuasa Allah. Ada benda Allah nak tunjukkan kita. Tapi masa kau nampak arwahnya macam gitu, kau ada tanya waris apa amalan dia? Tak, kau tak tanya. Pasal benda ni sensitif. Macam diorang bila datang, diorang masih tengah macam dah lama tak nampak
arwah berpisah. Dan bila datang, then you know macam believe me, they will definitely cry. Aku macam, kalau aku ni macam korek arwah atuk aku ke arwah panas aku mesti akan nangis juga. Pasal you know, kira macam dapat jumpa lagi, you know, this kind of thing, you know. Tapi dia tak ada macam rasa curious ke, macam terperanjat juga, macam you know, macam curious. Masya-Allah, Curious. Tanya aku, macam aku cakap, diorang tanya aku, dan aku cakap lah, serahkan pada Allah je. That's the safest answer you can ever give. Susah juga kerja kau gini. Susah, babe. Mana waris ada yang kepala angin, ada yang tak boleh terima, you know, ada yang tak boleh terima kondisi arwah macam ini. But in the end, who are we to tak boleh terima. I mean, kalau nampak kenapa arwah macam ini, kenapa hitam, kenapa habis macam ada yang sendiri nak susun, kita kasih susun. Ada yang boleh tak saya ambil macam tulang dia untuk bawa balik? Mana boleh. Ada macam ada kan macam ada macam orang nak bawa balik, macam macam dulu ni kita gigi bogeh, you know, pasang gigi emas, you know, gigi emas ni takkan dikompos, dia akan stay. Dia akan stay. Emas ni akan, dia macam gold when you find them, they are raw gold, you know, pure gold, they won't decompose. So you will find this gold, nanti ada yang nak bawa balik. We don't allow. Ada yang we allow, ada yang you know, gold usually kita akan allow, pasal this is considered harta kan. Tapi macam kalau macam dia cakap tak apa, tanam sekali, dan mungkin akan tanam sekali. Kalau yang macam banyak susuk emas tu macam mana? Wallah, aku so far tak pernah terjumpa lah bab tu. Tak apa, kita teruskan. Kau tanya lampu tu mati saya. Bateri dah kong. Tapi tak apa, kita teruskan. So tapi bila kau angkat yang jasad yang masih ada, dia punya berat tak kau angkat? Macam berat sebab kau kena fikir dia tanah dengan air. Interesting. Interesting. Ni kali pertama kita dengar. Berapa lama kau kerja tu kat situ? Setahun 2 tahun. 2 tahun. Ya, itu kerja is a very demanding job in a way, macam a lot of thing kau nak kena kental meaning strong. Tak boleh trauma senang-senang lah. Tak boleh. Macam kau definitely akan trauma, whereby kau akan jumpa bila kau korek, macam dia akan bilang macam especially macam arwah kalau meninggal due to airborne diseases macam SARS ataupun contagious macam HIV whatever, dia akan bilang sebab you need to have the proper attire when you want to gali. You need to be in PPE because it's still contagious. So ni kita kena main peranan macam katakan bila kita korek macam when dia meninggal HIV ke ni semua, you need to be reminded that they are being chemically washed. Diorang tak akan dimandikan secara biasa. They will be, mana diorang meninggal tu, katakan meninggal dekat hospital bed, tilam hospital bed tu akan dibuang ataupun akan dikafankan sekali. Body bag dia akan masuk in a very specific and special body bag, whereby the air and the diseases will not escape. So after 15 years of being under or in the soil, bila kau korek balik, definitely chemical and the bacteria from the decomposition and the air akan keluar. And I would say it's a pungent smell. Bau dia rabak, bau dia dahsyat. Even katakan kapak tu dari sini aku boleh bau. Melekat lah baju. So when this melekat ni, kalau kena baju kena buang. Sumpah wallahi kena buang. But kita sebagai professional, kita tak boleh tunjuk macam ini semua. Kita akan cordon off that area. When kita buat tu, ensure tak ada waris lain yang datang dulu. Sebab ni aib. Kita pun tak tahu, mungkin HIV ni mungkin dia terkena dari apa-apa ni semua. Kita nak kena elak ni semua sensitif. Waris nak kena kental. Waris tak boleh macam peraung ataupun ni semua kena buat. So bila digalikan, bau akan definitely naik. So kita yang sebagai officer ni, kita just diam lah. It's very hard. It's very kena maintain tu professionalism kena. Subhanallah, I think bila dengar cerita macam ni, kita macam we find ourselves in deep thought.
Kalau kita bayangkan in terms of logic 15 tahun kita di bawah tanah, seharusnya if you look at it in the scientific punya view, we should have not have any remains pun. Kalau ada pun mungkin tulang-tulang dan sebagainya. Tapi kuasa Allah ni, bila Allah nak tunjukkan kuasa dia, bila Allah nak tunjukkan janji-janji dia kepada hamba kita ni semua yang masih hidup ni, bila seseorang itu melakukan sesuatu amalan yang baik, di mana Allah takdirkan itu akan menjadi satu example sebagai ganjaran janji Allah tu pasti. Di mana kalau kita janji kita jaga hak Allah, kita jaga hubungan kita dengan Allah, kita jaga diri kita, tanggungjawab kita, amanah kita terhadap Allah SWT, pastinya Allah akan tempatkan kita di tempat yang paling indah sekali. I mean when you listen to all this kan, kita tanya tau, keadaan kita nanti macam mana? Ya, aku Soalan tu aku selalu tanya. Keadaan kita ni sekarang kita masih hidup ni, keadaan kita nanti bila kita kat bawah tu macam mana? Betul Kan? I mean this is truth. I mean in terms of real facts, 15 tahun bila digali masih dalam keadaan utuh, kain kafan masih bersih dan sebagainya kan. We take all this example as sebagai satu iktibar. Kita nak pengakhiran kita tu macam mana, kita nak keadaan kita dalam kubur tu nanti macam mana. Tapi tak bermakna tak bermakna kalau kita dikubur, digali balik, tak jumpa remains, keadaan dah tinggal tulang dan sebagainya. Macam Haziq kata tadi, dia tidak menjaminkan ataupun tak determine anything pun, because scientifically we're supposed to be like that. Okay? Jadi bila terjumpa dengan jasad yang masih penuh, itu adalah kuasa Allah untuk menegur kita, lihat bahawasanya kalau kau dulu sangsi, ini bukti yang janji aku pasti. Okay? So when we see this, I mean untunglah bagi Haziq ataupun klik dia yang nampak semua ni supaya menjadi satu iktibar. Tapi kita yang dengar ni pun, I think followers ataupun listeners yang dengar ni pun akan terdiam sekejap. Betul. Betul. Dan kita akan imbas kembali keadaan kita kat bawah tanah ni nanti macam mana. Sebab itu kita kat Ruqyah dan Mantra ni selalu menegakkan tentang tauhid, selalu menegakkan tentang akidah yang benar, selalu menegakkan solat, Al-Quran dan sebagainya. Bukan untuk mengatakan kita ni baik, tak. Kita pun kadang-kadang ada tonggang langgang dia juga. Tapi yang pentingnya sama-sama kita nak pengakhiran yang baik. You imagine dalam keadaan yang orang tu meninggal dalam road traffic ke, musibah ke dan sebagainya. Pada luar kita tengok ni benda yang teruk. Tapi bila kita 15 years later, tak masuk akal kalau nak katakan keadaan yang dikafankan macam mana, tapi bila digali diibaratkan sedang macam tidur. So where is this logical explanation? Sebab tu kuasa Allah tu tidak perlukan apa-apa pun justification. Jadi ambil peluang ni untuk kita ambil iktibar, kita reflect, muhasabah diri. Di manakah kita nanti di saat kita dipanggil balik kepada Allah SWT untuk kembali? Bagaimana keadaan kita bila keadaan nyawa kita dicabut? Adakah dengan cara yang lembut ataupun cara yang kasar? Malaikat maut datang dalam keadaan yang indah ataupun keadaan yang mengerikan? Bila kita dalam kubur tu, kita dalam keadaan yang rehat, sebenar-benarnya rehat, ataupun kita dah lelah dengan dunia, masuk dalam kubur kita dilelahkan lagi, kita makin penat lagi dengan nak kena jawab, nak kena hadapi dengan azab kubur. Na'udzubillah, minta dijauhkan. Semoga semua kita ni selamat daripada azab kubur. Amin. Semoga semuanya kubur-kubur kita ni dijadikan taman-taman syurga Allah SWT. Amin. Dan aku nak ajaklah sama-sama sementara kita kita tengah membincangkan tentang sedikit alam kubur ni, mari kita sama-sama bacakan Al-Fatihah kepada semua yang telah pun meninggal dunia. Semoga Allah merahmati mereka, menerima segala amalan-amalan mereka dan mengampunkan segala dosa-dosa mereka, menjadikan kubur mereka kubur antaranya taman-taman syurga Allah SWT. Luaskan kubur mereka seluas-luasnya mata memandang, dan jadikan mereka ini semua adalah ahli-ahli syurga Allah SWT. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, masya-Allah. Okey, Haziq. Deep tiba-tiba story tu. Deep. Bila cakap cerita yang ni, I would say the highlight of the podcast. Ya, Aku rasa lain daripada story-story yang lain. Dia tak tepi mistik Dia dah fikir pasal ini dah kuasa Allah terus babe. dah fikir before dengan after tu ni. Tapi episod ni kira betul-betul
bawa aku, kira aku tak tahu dah berapa kali aku main bulu roma naik lah. Tapi bulu roma naik ni dia bukan pasal seram tau, dia more to reflecting lah. Wake up call lah. Betul. Dia macam wake up call. Semoga this wake up call ni stay in aku for until akhir hayat lah. Kau tahu kan, setiap pertemuan tu bukan secara kebetulan. Betul. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. I mean kita berterima kasih lah dengan kau kan, sebab this kind of experience tak sembarang orang boleh dapat. And even kalau dapat pun tak sembarang orang boleh share. Betul. And kau willing to share with us and all our listeners. Even though listeners kita ada yang dari Malaysia, ada yang dari Indonesia, tapi at the end of the day kita semua manusia, kita semua akan kembali ke sama tempat. Betul. Kan? Kembali ke perkuburan. And for Singapore kita dapat the chance to, bukan the chance lah, because of this ruling kita dapat the chance untuk lepas 15 tahun korek balik. Boleh nampak kira the what do you call this, the condition of the arwah lah kan. Mungkin negeri lain tak dapat lah. Tapi macam kita diberi peluang untuk melihat lagi, untuk take this as opportunity, macam tadi Fatih cakap, untuk learn, untuk understand, untuk nampak ni is untuk membuktikan yang Allah punya janji tu pasti. Betul. Kan, which is dia betul-betul impact lah. And I gotta say, janji Allah ni pasti not untuk orang Islam je. Bangsa lain pun ada penggalian balik juga. Okay. Kalau cakap pasal tu, kalau cakap pasal tu, kira kau pun ada. Tak, kita tak handle orang. Okay. Actually kubur-kubur ni, diorang, aku tak tahu kalau aku boleh sebut tak, is under a government body. N. Okay. The 3 letters. Okay. Kubur-kubur ni, pasal this is considered environment and land. Yes. Cuma kubur-kubur Islam ni diorang tak boleh handle terus, because it's under Islamic. Okay. You know? Yes. So they will have to get our state board yang jaga kita punya yang Islam ni, yang the Muslim community, to handle. Okay. So any aku kata senada tersebut dah tu, and tu contact M engage kita. So technically I was working under M. Faham. Right. Semoga apa yang kita dengar ni jadi iktibar, dan kita dapat perbaiki diri lah. Masih ada peluang ni, kan? Masih ada peluang, masih ada masa lagi. Alhamdulillah. Okay, so ada lagi tak cerita-cerita yang Last story that happened to me recently. Okay. So this also boleh jadikan iktibar untuk korang juga. Okay. Masya Allah. So if you guys don't know that, sometimes I will be assisting Fatih in terms of his ruqyah session lah. Aku bukan bagaimana, just that aku cakap ikut dia, nanti dia bilang aku, okay babe, Ana nak hantar baca ayat ni. So I just be there, baca and stuff. So also to learn. Aku cakap aku yang volunteer, babe, I nak ikut lah. I want to learn to see ni semua. Macam kalau kita dapat ilmu ni, macam anything happens to our family members, kita pun dah tahu buat ni stuff. InsyaAllah. So thank you Fatih, for all the opportunities and the knowledge has been shared. So it happened ending last year. Okay, I think 3 months ago. Aku been having this dia tu aku macam, babe, macam penat je. So aku macam, babe, tak tahu, rasa macam penat lah. Tapi dia macam, so aku bilang dia gurau-gurau dengan aku macam nak ruqyah. Aku cakap, boleh apa? Aku tak pernah diruqyahkan. So aku pun macam nak tahu apa yang rasa dia. Dia cakap, boleh lah. Nak bila? Cakap, bila boleh? Cakap, besok. Cakap, okay, besok boleh lah. Dia buat book. So dia tanya aku, what happened ni semua. Dan aku dah cakap, lepas aku for the past 2 months every time lepas maghrib aku akan sakit kepala. Sakit kepala dia to the point dia denyut tu, aku nak kena makan Enerex untuk tidur. Enerex, ubat kuat dah tu. Ubat kuat. Aku nak kena makan Enerex, tak boleh, aku akan berdenyut. So pasal aku ada kadang-kadang aku suka sakit kepala, migraine issue lah. Yes. So aku macam kadang-kadang macam fikir macam tak cukup tidur ke, penat ke, because sometimes when aku also do bekam. So I understand when orang sakit kepala ni, dia akan start dari shoulder dulu, then naik sebagai kepala sebab of the muscle. Your muscle is tense, goes to your neck, then goes to your brain, your head. So aku macam, to the point aku ingatkan macam shoulder aku problem, to the point when I go to the gym, aku avoid doing any shoulder exercises
sebab aku tak nak sakit kepala. But it doesn't help. It still happen to me. Okay. So aku macam nyasal Dan aku bilang aku bilang orang rumah aku need to makan lah ubat ni. But then sampai bila? Hari-hari aku nak kena makan ubat. So aku macam urut kepala pun tak jalan ni semua. So dia cakap okay, tak apa, nak tengok kan. Mungkin anak dia Fatih specifically said this, tak lah, mungkin hantar penat je lah. Macam okay. So it was kita jumpa Thursday. Friday tu patut dia datang rawat aku. Jujur aku cakap dengan dia, aku cakap dengan korang, aku dah nak message je, babe cancel lah next time lah. Aku dah nak cancel. Hari tu pun dia tak sedap badan dia punya sini sakit kan. Dia pun dah nak cancel. Jadi dia cakap pasal dia fikir dia dah janji aku. And aku ni we are quite close. So aku macam tak best pula macam cancel ni, mana tahu dia dah ketepikan plan untuk aku. Layan lah, okay lah. Tapi memang aku nak cancel. Aku macam malas bukan malas nak jumpa dia, malas nak go through that Ruqyah session. So bila dia cakap dia on the way, it was raining. I remember it was raining. Dia aku cakap dia naik motor tadi. Cakap tak, dia naik Grab. Okay. So dia bila sampai rumah tu, aku tengah berpeluk. Aku tengah pakai jubah ni. Aku punya fan besar, ceiling fan besar, tengah running. Aku tengah berpeluk. Peluk. Aku tanya dia, babe, dekat luar panas bahang sebab ada hujan. You know that bahang lepas hujan. Yeah. Dia cakap tak sejuk. Oh, okay. Aku dah tengah berpeluk. Dia cakap tak, okay lah. Then dia cakap tu panas. Cakap panas. Okay, tak apa, dah duduk. Dah. Okay, baring. Dia cakap dia duduk. So dia suruh aku, do you want to explain what you did to me? Yeah, you story first. Okay. Aku masuk nanti. Okay. So apa Fatih suruh aku buat, aku sandar dekat aku duduk bawah, aku sandar, kaki melonjong ke depan. Dia suruh aku tendung. So kaki aku, saya tahu kau boleh nampak kaki aku dia suruh buat gini. Okay. Gini. Okay. Look in between my two toes. Ibu jari ni tengok. Okay. Perhatikan je lah for 3 minutes, is it? For 2 minutes. 2 minutes. So dah habis. Dia tak bilang aku what am I supposed to look out for. Okay. So what I encountered after staring in the middle of my dua kaki ni, dekat tengah-tengah ni tiba-tiba macam blur gila. Okay. The outline of my kaki macam merah-merah. Merah-merah macam baru kena tuang air panas ni. Okay. Tu dia macam okay. Dia tak explain aku lagi apa. So dia suruh aku Tangan kanan letak dekat ni. tangan kanan letak kat sini. Kat sini. Macam tengah as if you are gonna choke, but you don't choke. You just place it there as a form of presence. Okay. Baca ayat surah Al-Falaq berulang kali sampai dia suruh stop. Sebelum aku nak baca tu, aku cakap, babe, Ana rasa macam nak nangis. Okay. Aku tiba-tiba rasa macam nak nangis. Like, dah dekat hidung dah. Dah macam gitu. Dia cakap, nak nangis je. Air mata keluar. Aku just relax. Aku suruh rumah aku bawa anak aku masuk. So it was just Fatih and rumah dia. Gini, baca. There were a few times. Come on lah. Surah Al-Falaq is a basic surah kita baca. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Betul? There were a couple of times aku macam gini. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati. Aku dah gitu. Aku dah tapi dalam kepala otak aku macam macam mana boleh terstuck Tu dia tanya aku, okay dah habis? Dia cakap, okay, any problems? Aku bilang, okay. So dia suruh aku duduk dekat sofa aku. Dia suruh tutup mata, forget everything, kosongkan kepala, dengar je apa yang dia bacakan. Babe, aku nangis, babe. Aku masih ada video dah. Ada. Tapi video tu buruk. Buruk gila saya. Aku nangis macam baru break up saya. Meraung. Dia bukan meraung. Dia meraung. Aku dah macam sedih gila. Aku tak meraung. Aku dah sedih gila.
And aku ni nangis tu pasal kau tahu bila kau dah start nangis, kau akan continuously nangis. It was like that. Aku just continue nangis. After that dia suruh aku stop. Okay, lepas tu dia suruh aku mandi mandi, ambil wuduk, macam fresh sikit. Dia suruh aku duduk, nenek kat belakang. This one I forgot. Tapi nanti I will share. Then after that dia suruh aku dia gini. Relax dia gini. Aku muntah. Aku muntah cecair putih. Okay. Dan aku nangis lagi. Rabak daripada yang firstnya. Yang dekat sofa. So then after that, kesimpulannya dia bilang lah, what is the theory about everything. Okay. So bismillah. So bila Haziq, aku dah perhatikan yang dia ni agak macam sugul sikit lah, macam very fatigue, lethargic all the time. And dia bukan orang macam tu. Setelah aku kenal dia very active. Bila kita jumpa tu, he's always have stories. Dia macam very active, very bubbly, macam is full of energy tau. But lately aku observe macam kenapa dia ni macam lemau sikit So that's why aku cakap nak ruqyah tak? Sorry, before that I think prior a few months before ataupun a few weeks before ni, dia message aku out of nowhere, macam babe how you ni, salam babe how you ni semua. Okay, just jaga-jaga. Dia cakap aku jaga-jaga, ramai mata memandang you. Dia cakap gitu out of nowhere. Aku pun macam okay, keep very close. I see him as my abang. So aku just feeling macam a brother looking out for his little brother macam gitu. So bila aku tengok dia macam tu, dan aku cakap nak ruqyah tak? Dia kata boleh lah kan. So memang betul, bila aku sampai tu, dia dalam keadaan berpeluh tau. Dia dengan jubah dia, and aku rasa dia that point pun masih dia tengah resting lah. So he was the only one that was perspiring. Okay, tu aku cakap dengan dia, kau nervous ke? Kan, because you have never gone through ruqyah before, maybe you nervous ke apa dan sebagainya. Dia cakap tak, I'm okay, tapi macam panas lah. Dia kata okay, tak apa, no problem. So okay, macam tadi yang Haziq cakap tu, in terms of tengok space in between kaki, and then letak tangan kanan dekat leher, baca Al-Falaq dan sebagainya. Okay, so ini adalah tajribah, means experimentation. In terms of kalau dalam segi bab kaki ni, okay, ada ulama ruqyah yang mengatakan kita ini kaedah rawatan. Okay, but it is not supposed to confirm anything pun. Okay. Dia ibarat sama macam kita baca Al-Fatihah, Ayatul Kursi 3 kul. Kalau sekiranya kita hari-hari lain kita boleh baca, tapi dalam keadaan kita sedang diganggu ni memang susah untuk kita baca, kita boleh anggap itu sebagai satu kesan kemungkinan ada gangguan jin kat situ. Okay. Aku suka pakai word kemungkinan. Maybe, probably, because there's no confirmation to all this. Okay, yang boleh confirmkan is bila kita baca ayat-ayat ruqyah. Okay, so kalau sekedarnya betul ada gangguan jin kat dalam tubuh badan ni, dengan ayat-ayat ruqyah ni, insya-Allah dia akan keluar. Ada reaction lah. Dia ada reaction lah. Okay, so bila tengah aku suruh dia baca Al-Falaq dan sebagainya, dan bila aku suruh tengok, lihat pada kaki dia, kata nampak putih-putih, nampak blur, nampak flashes of white light, kaki dia merah dan sebagainya. Kalau kita lihat kepada kitab, okay, menurutkan apa yang ulama ruqyah mengatakan, in terms of this kinds of kaedah rawatan, boleh menunjukkan sama ada kita ada gangguan ain, hasad ataupun sihir. Okay, this is just based on what was being described by the patient. Okay, like once again, aku tak mengatakan itu mengesahkan apa-apa. It's just something to see. Kalau dia tak nampak apa-apa, minta dapat apa-apa lah. Okay, so and then in terms of letak tangan dekat leher ni untuk bacakan surah Al-Falaq dan sebagainya, itu just to see whether kita dalam keadaan yang sedar ni susah tak untuk kita membacanya. Sebab bila ada surah-surah lazim ni yang hari-hari kita baca ni, tiba-tiba tak boleh baca, means adalah kesan-kesan gangguan dia kat situ, kemungkinan. Okay, so moving forward, bila aku ruqyahkan tu, dia memang terus dia breakdown, dia nangis. Okay, dia nangis in the sense that macam terisak-isak. Okay, in a sense that pada aku, tangisan tu bukan tangisan sebab ada external factor yang influence dia punya emotion, tak. Pada aku, sebab, correct me if I'm wrong, pada saat itu apa yang aku lihat adalah dia banyak simpan dalam sini. Okay, so when you are keeping so much of emotions inside, you tak tunjukkan pada orang, you have to remain strong dan sebagainya. So when that happens, bila you dengar ayat Quran, bila you tahu yang you nak dirawat, so it softens you up.
When it softens you up, and that is the reason why emotions tu keluar, you start menangis. Okay, sebab dalam keadaan yang you sedang tenang, you sedang ingat Allah, dan dalam masa yang sama you are letting go of all these emotions. Ingat tak yang pernah aku mengatakan satu episod tu, aku cakap my approach towards ruqyah now is about conditioning the soul of the patient first. Yeah. Okay. Betul? So hence the reason why when this happen, aku tak lihat ni sebagai ni kenapa dia nangis, tak. Sebab aku tahu dia banyak simpan. Okay, based on what I see lah. Okay, then lepas tu aku cakap okay, then dah habis ruqyah the first round tu, aku cakap okay, ni kita buat air mandian. Aku berikan dia garam, aku berikan dia serbuk bidara, di mana kita tahu dalam kaedah rawatan ruqyah syariah kita boleh menggunakan serbuk bidara dengan garam ni sebagai buat air mandian. Okay, sekadar untuk one is to rejuvenate your body again, second is untuk berikan satu kesegaran kepada badan. Okay, kalau sekiranya adalah kemungkinan sisa-sisa gangguan ni, insyaAllah dengan bantuan Allah dia boleh hapuskan. So once he finish showering, dia keluar, muka dia compare to bila aku sampai dengan lepas dia dah mandi semua and everything, he looks much fresher. Okay. Okay, dia agak segar sikit, cara jalan pun dah tegap. Kalau tidak dia macam lesu gitu. Okay, so I proceed on with the second round of ruqyah. Oh, second round of ruqyah. Bila aku ruqyahkan dia, then this time around dia punya tangisan tu is even more. Sebab aku cakap dengan dia, Zik, lepaskan. Let go. When you hear the Quran, it's supposed to give you that comfort, that safety feeling that you need to feel. So bila you dengar Al-Quran tu, apa yang you sedih kat dalam ni, apa yang you rasa tertekan kat dalam ni, lepaskan. So that is the reason why he was crying harder than the first round, because aku nak dia lepaskan. So once he finish lepaskan tu semua, aku dah habis baca ruqyah and everything. Dan yang dia kata tadi aku kebas gini kan, so sambil kebas tu aku baca Al-Fatihah, baca Ayatul Kursi 3 kul, Bismillahi Allahu Akbar. Just kebaskan sahaja, bukan sekadar tangan aku ni ada power ke apa, tak ada. It's just untuk segarkan badan, sama macam kita tepuk-tepuk badan. Okay, to just revive your semangat balik, revive your body balik and everything. And Alhamdulillah, after that he's better. Okay, now kenapa kan dia katakan kan, the few days before that aku cakap Aziz hati-hati. Okay, because I know that he's a public figure. Okay, kita pernah cakap benda ni dulu. Kita pernah ada one of our guests come to the studio and ceritakan tentang pandangan-pandangan orang kat social media terhadap kita, apa yang kita post and everything. So has someone who knows him and who cares for him, aku cakap dengan dia, kalau nak post apa-apa, make sure everywhere you go, mana yang kau pergi, letak Masya Allah, Tabarakallah, baca doa pelindung daripada penyakit ain dan sebagainya. Sebab kita pun tak tahu dalam era social media ni, when you are doing hosting, when you are doing acting, theater dan sebagainya, kita pun tak tahu. Ada orang yang kagum dengan kita ke, ada orang yang tak suka dengan kita dan sebagainya. Malah kata-kata yang terucap ataupun tidak terucap akan memberikan kesan. So when he is like that, aku cakap dia, lepas ni just hati-hati. And then if you have any issues, you can always come to me. Kita boleh berbual, kita boleh sembang. And then aku encourage dia to do some walking, grounding on the grass patch. Okay, untuk to just rejuvenate your body again. Okay, mandian tu semua adalah untuk lihat, untuk membantulah, because aku suspect this is penyakit ain. Yang ain muntah. Dengan dia muntah lendir-lendir. Okay, dia muntah lendir-lendir. And then in the sense that kalau kita lihat daripada kaedah, kesan-kesan penyakit ain adalah sakit-sakit badan yang tidak ada sebab, rasa lesu, lethargic without no reason dan sebagainya. Betul, bila dia ruqyahkan, kadang-kadang dia muntah cecair-cecair putih, and ini semua adalah tanda-tanda kemungkinan terkena simptom-simptom gangguan hasad ataupun ain. So hence I advise him after this, Haziq, apa yang kita post kat social media, pastikan hati-hati, jangan post terlalu sangat, jangan tulis terlalu banyak. In terms of your family ke, your anak ke, siapa ke, kita nak kena tapis lah. Okay, this is just bukan kita takut, tapi bukan apa pun, tapi is to protect ourselves lah. Kita pun tak tahu. So apa yang kita boleh kontrol, kita kontrol lah. So Alhamdulillah, after that aku nampak dekat dalam social media semuanya Masya Allah, Tabarakallah, Masya Allah, Tabarakallah, Masya Allah, Tabarakallah. So which is good. Which is good. And then aku rasa pun after that session he's better, Alhamdulillah, semua dengan izin Allah SWT. So hence what's important is, satu, macam aku cakap, tak semua benda gangguan jin dengan syaitan, tak semua benda sihir. At the same time, kita nak kena akur dan jujur dengan diri sendiri. If there's anything that's bothering you, kadang-kadang kita hold it up too much. Sometimes we just have to learn to let go. Okay. Yang tadi Aziz yang
hole tu yang dia lepaskan kesedihan tu is your personal problem lah. Dia Is it macam it's a mixture of everything. Macam bila macam dia cakap let go, macam you know when you like psychologically, macam bila orang cakap if you're sad, what's the first thing you think of, then the first thing you think of, that's the main issue apa. Macam itu. So it's macam adalah macam hal kat rumah, hal kat kerja, hal life kawan-kawan. It's just basically and which kalau aku narrow it down, aku tak tahu start dari mana. Because macam Fatih cakap, aku ni orang is aku suka, I love to be there for people, but aku don't know how. I'm a giver but I'm not a taker. So aku don't know how to, macam semua dah jadi bola. So it snowball lah. Jadi bila benda tu berlaku, when he is able to let go, kau boleh nampak yang he is relax after that. So sometimes men's mental health matters. Ini aku nak kena cakap lah, okay, because kita selalu want to be strong kan, and kita selalu nak kena kuat kan. Kita tak boleh tunjuk yang kita lemah dan sebagainya. So sometimes it's okay to just let go lah. Okay, bila kau cakap ego lelaki kau cakap macam gini, macam aku pula nak nangis. Don't hold it up. Let go. Lepaskan Kai. Lepaskan shoulder dia. Lepaskan shoulder dia. Kau tanya aku nak rukiah tak? Tak adalah. Tapi aku faham. Ya, memang men's mental health matters. Tapi actually tak lah. Actually everyone's mental health matters. Yes, correct. It's just everyone matters. It's just that the men's mental health hardly been spoken about. Betul. And because we are men, that's why we say it lah. Kan? Because we say it's not that kita just nak pergi nak become the misogynist ke apa yang sampai. No. It's just that it matters. Everyone matters. Everything matters. It's just that pasal kita men, so kita boleh cakap macam ni. Betul. Tapi it's a very good sharing from saudara kita Aziz. Masya Allah, tabarakallah. Allah barik. There's a lot of especially di bahagian nombor 2 ni kan. Tadi bahagian nombor 1 dia ceritakan pengalaman dia, apa yang dia experience based on dekat masjid. Because it doesn't happen to me, but it happens in front to other people in front of me. So their experience different than bila happen to myself. So when it happened to him kan, I believe yang ini pun bila pendengar-pendengar kita, penonton kita semua bila dengar and cuba tutup mata bila dengar apa yang Haziq cakap, pengalaman dia sendiri, especially yang kubur tu, aku believe it really impacts it's gonna impact a lot of people lah. Be it kita cut itu real atau dorang tengok dekat the whole YouTube, aku still believe yang dia akan impact lah. Sebab yang itu is something that kau takkan dengar kat mana-mana unless orang tu kerja kat dalam situ, orang atau unless orang tu kerja dekat situ. So kita again before, why not kita punya SOP lah ni okay, before kita end, kita just want you to ada kata-kata akhir tak untuk pendengar-pendengar kita, especially dengan apa yang you have experience lah. Pada aku ni this uncalled for tak plan but whatever that is in your head right now. Aku always believe this, like whatever happens for a reason. And I mean kita semua pernah dengar and selalu dengar tu. Tapi sebesar mana pun masalah yang kau rasa, yang kau hadapi, sebesar mana pun emosi yang kau lalui ataupun kau telan, selalu kena fikir benda tu akan berlalu. Lambat laun, macam mana kau lalu, itu tetap akan berlalu. Dan yang paling penting, sekiranya itu pun tidak menenangkan kau, jika kau rasa masalah kau tu besar, selalu kena fikir Allah lagi besar, which means Allah akan sentiasa ada untuk kau. Sedangkan Allah janji, selangkah kau kepada aku, 1000 langkah aku kepada kau. Kenapa kau fikir Allah tak akan ada untuk kau? Allah tak akan tepati janji kau. Sedangkan iblis bila berunding dengan Allah, masa dihalau keluar syurga, untuk Allah izinkan dia untuk sesatkan anak cucu Adam, Allah izinkan. Kenapa Allah takkan izinkan ataupun Allah takkan tepati janji dia untuk kita hamba-hamba dia? Itu je. Masya-Allah, tabarakallah. What an ending. What a guy. What a guy. So alhamdulillah kita dah sampai. Kita dah sampai ke akhir masa, dan kita harap
Betul. Yang akhir Bukan masalah episod ending ni, lah, bukan ending lah. episod ni. Ending lah. So kita pun harap episod ni dapat memberi banyak pengajaran dan juga iktibar untuk penonton-penonton kita. Dan sampai di sini sajalah kita berepisod. Kita berterima kasih lagi dengan saudara Aziz kita. Thank you for coming. Thank you for coming. Nanti kita salam lagi. Thank you Rusdi. So insyaAllah kalau dah boleh diizinkan aku nak katakan Boleh. Sila. sebelum kita akhirkan episod ni, okay? Just a short one. Kejayaan yang sebenar bukan diukur dengan kekayaan, bukan diukur dengan apa yang kita ada, tapi kejayaan yang sebenar adalah di mana kita kembali kepada Allah SWT dalam keadaan redha dan diredai. Masya-Allah, tabarakallah. Dengan itu kita mengakhirkan pada rancangan episod pada kali ini. Kita jumpa lagi di masa depan di Ruqyah dan Mantra Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.